Nama Albert Tay mula dikenali sekitar November 2024. Video dirakam sendiri menunjukkan rasuah diberikannya kepada beberapa adun yang dianggap sebagai penerima rasuah politik. Apa motif sebenar Tay? Dia mengakui secara terbuka perbuatan memberi rasuah yang melanggar undang-undang. Mengapa beri rasuah jika mahu berniaga dengan betul? Tay mendakwa tindakan itu kerana tekanan, tapi enggan lapor kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia lebih awal. Bila sudah terdesak, baru cari SPRM dan mahu menjadi pemberi maklumat. Rancangan Tay untuk diberi pengiktirafan sebagai pemberi maklumat ditolak bulat-bulat oleh SPRM. Siasatan SPRM membawa kepada pendakwaan Tay di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu pada 30 Jun lalu atas dua pertuduhan memberi rasuah berjumlah RM350,000 kepada dua bekas adun, Andi Muhammad Suryadi Bandi dan Dr. Yusof Yaakob, bagi mempengaruhi permohonan lesen mencari gali mineral di Sabah. Lantaran itu, Tay cuba menggelarkan dirinya kambing hitam. Katanya ikan bilis didakwa, jerung pula bebas. Tapi, bolehkah pemberi rasuah menggelarkan dirinya sekadar ikan bilis? Tay yang berasal dari Semenanjung kemudiannya menjaja kononnya cerita sebenar di pelbagai platform media sosial dengan alasan untuk memperbetulkan sistem pentadbiran Sabah. Sungguh ironi. Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia, Jais Abdul Karim, menegaskan Tay tidak layak digelar tokoh anti rasuah. Kalau bukan pemberi maklumat, wira atau kambing hitam, siapa Tay? Tay juga berani berhimpun secara terbuka dengan aktivis pro Perikatan Nasional dan ahli PAS di hadapan Ibu Pejabat SPRM 14 November lalu. Dalam kehangatan kempen PRN Sabah, Tay muncul lagi. Kali ini dia bertemu bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan beritahu pihak yang mengarahkannya membuat rakaman video terbabit melibatkan ahli politik Sabah. Mengimbas kronologi dakwaan Tay, tindakannya bermula pada 2023. Secara kebetulan berlaku ketika kestabilan politik Sabah diuji dengan langkah Kinabalu, didakwa dicatur UMNO dan warisan untuk menjatuhkan pentadbiran Haji Jinod. Langkah Tay bertemu Mahathir menimbulkan pelbagai spekulasi. Adakah semata-mata hendak memastikan tumbangnya Haji G dan JRS? Siapa dapat keuntungan politik? Adakah Albert Tay pelakon dalam percaturan politik menjelang pilihan raya Sabtu ini? Juga soalan menarik, mengapa Tay bertemu Mahathir? Baca kolom Amin Ishak, Albert Tay, wira kambing hitam atau pelakon politik? Hanya di FMT. Haili Izzati, FMT.